Tak, mana ke tangan kau yang sakit? Sini. Okey. Okey je kalau ke sini. Kita boleh. Wanginya. Memanglah wangi. Suara okey tak? Oh, Suara okey. Suara Kemal okey? Suara Kemal okey? Okey, aku dia kata okey dah. Okey. So tonik ni, Sotonik. Ini apa sup? kau tahu tak ni apa? Ni apa Ini tonik untuk melebatkan bulu. Tengok. Oh, kepala kau, rambutan kau. Kepalanya kayak rambutan. Sekejap, aku rasakan malam ni aku adalah anak korang. Ready, bagi tahu komen ready, nak buka harga RM5 untuk tonik. Okey, faham. So, ini adalah testimoni yang bagus untuk tonik sebenarnya. Cara memakai tonik. Sebenarnya founder dia panggil aku sini untuk jadi bahan uji kaji no. Di sinilah tutorial akan dibuat nanti. Tapi jangan kau feeling-feeling tiba-tiba pula pakai langsung panjang, tidak no, perlu masa juga. Tapi dia kalau kau pakai lebih cepat tumbuh berbanding tidak kau pakai. Faham? Ya, betul. Rambut tu lebih cepatlah tumbuh. Gitu. Okey, so ini tonik ni harga dia dah kau tahu tak, harga asal RM39. 39 mahal. Founder nak bagi berapa? Dia Berapa? nak bagi RM5. Apa? Masya Allah, tabarakallah, RM5 dia nak bagi. Founder lebih kurang macam ni cakap. Tak apalah dik, kau ambil lah, kita jumpa kat Barang Masya. Lebih kurang macam tu. Berapa? RM5. RM5 daripada RM39. Dia masuk syurga dia. Ya, memang masuk syurga, insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masuk syurga kau, Kalau bos. korang nak, komen nak sekarang. Kalau korang nak, komen nak. Sekejap dulu, aku mau tengok dulu. Ya, betul. Share kau berapa? 360. Share aku berapa? 134. Bagi sama. Kau ada jerung kan? Ada? Aku ada pirana. Oh, kau ada kerana. 2 minit lagi. Okey, kita Okey. cabar dorang. Okey, sabar. Geng, aku cabar korang. Jerung-jerungnya Iqmal. Iqmal tak nak jerung ni. Ini jerung, ini pirana. Okey, kau cabar pirana, aku cabar jerung. Aku cabar jerung untuk buat share 1000 share. 1, 2, 3. Cabar dorang. Pirana. Pirana boleh buat apa? Share. Share juga. Share 1000. Suruh kat aku punya. Aku dah lelaki Arzan depan. Tak, aku suruh dorang share dekat live kau. Kau suruh dorang share dekat live aku. Oh, macam tu. Dia ada pirana, kau ada jerung. Suruh jerung kau share juga. Macam mana? Kau jerung ke talapia ni? Tak, aku tak faham. Okey, cakap dengan pirana, share sampai 1000 gitu. Pirana, share dapat 1000. Lain betul? Gitu loh. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okay, let's go. 1 minit lagi, baik aku ni keluar. 1 minit lagi, let's go. 1 minit lagi. Berapa RM5 kan? Sorry. Boleh. Tak banyak kah? Kita nak bagi RM5 je. RM5? 39 nak bagi RM5. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Masuk Ya? syurga. Ini memang insya Allah masuk syurga. Apa? Kita jumpa